Okay, so answer juga. Kalau nak buat drop down, rajin bolehlah buat drop down. Okay, give it to short answer. Next is email. Okay. Next is nombor telefon. Okay, so kita ada 4 soalan lah. Nama, unit, email dan nombor telefon. Okay, and pastikan nama kena set required lah. Itu required, email pun required. Nombor telefon ni boleh optional lah, tak payah letak lah. Okay, nanti dia akan ada asterisk merah lah dekat soalan tu. Okay, once done, item nombor 4 kena tambah satu drop down lah. Okay. So boleh, okay, tadi saya tekan tambah dekat sini, jadi dia terbuat antara nombor telefon ni, jadi kita boleh alihkan ni. Boleh alihkan ni saja. Okay, so dekat sini letak mod pilihan. Tak sebagai drop down. Option pertama unique. Option kedua atas tadi. Itu set sebagai required. Next soalan, ini tarikh hadir. Okay. Ini boleh buat as multiple choice. Letaklah tarikh bulan ni. Okay, so apakah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan. Okay. Untuk item nombor 6 kita pergi ke settings. Settings ada kat belah atas kanan ni. Right. Kemudian dekat sini ada responses ni, letak kat sini collect email addresses. So kat sini input lah. Laju sangat. Laju sangat. Settings, responses, collect email addresses.
Okay, tu yang collect email address, ada responsibility letak responder input ni. Satu lagi dekat bawah lah. Okay, collect email addresses by default. Responder input juga. Okay, kalau dah dekat presentation ni ada confirmation message, alright, tekan edit. Lepas tu letak item nombor 7 tu, terima kasih pendaftaran diterima. Lepas tu save. Okay, kalau okay, kita proceed dengan 6.2, tambah section baru kan? Okay, untuk tambah section baru, dekat item menu ni ada bawah sekali add section. Okay, bila tambah section baru dia akan tambah kat bawah ni lah. Okay, right, bila tambah ni letak tajuk dia section 2 maklumat atas talian. Okay, right, so dekat sini dia tambah satu soalan dalam bentuk checkbox, keperluan khas. Okay, so kat sini letak ID unit. Okay, semua boleh follow ke? Boleh. Ya. Baik. So now untuk soalan nombor 3, patah balik ke soalan mod pilihan ni. Okay. Ada 3 dot kat belah bawah dia. Ada menu go to section based on answer. Okay, so apa maksud dia? Dia akan lompat ke section yang kita nak, tapi depends pada jawapan yang diberikan lah. Okay, so kalau klik di sini dan set lah atas talian pergi ke section 2. Okay, untuk yang ni submit form.
Kalau okey, korang boleh preview lah. Preview ada kat atas ni. Kalau preview nanti dia akan tunjuk lah macam mana rupa dia. Yang boleh test lah. Okay. Dia cuba isi tengok macam mana. Yang 30, besar 30. Yang langkah-langkah. Okay, kalau pilih fizikal dia akan terus masuk ke sini lah. Okay, so kita try balik. Pilih test talian. Dia akan bawa ke section 2. Apa? Tak ada ni? Keluar email 2 kali, just pergi kat setting ni, kat belah bawah ni boleh set do not collect lah. Sebab kita dah ada kan, so tak perlu lah belah bawah ni. Okay, just set as do not collect. Jawapan user. Tambah dekat ni ada bawah. Buat unit ataupun bahagian.
Betul ada tu.